Di tengah malam, jangan kita sia-siakan keadaan tu, kerana dia sangat bernilai di sisi Allah. Ni zikir bagi orang yang malas tahajud. Nabi ajak kepada kita satu doa. Ni adalah zikir. Bila jaga tengah malam, jangan lepaskan peluang membaca zikir ni. Tapi boleh ikut saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu sebut Allahumma ghfirli, ya Allah maafkan saya, ampunkan saya. Allah kata Nabi, siapa yang baca sebegini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasti Allah terima doa dia. Bila dia buat macam ni, dia sudah dikira menghidupkan malam. Dia dah kira qiyamul lail dah.